Contraindication dia tak boleh nak pakai LMA anytime. Mulut small mouth opening, upper airway obstruction kan. Lepas tu risk of aspiration, airway abnormalities. Kita tak boleh pakai LMA ni. Okay, next, oropharyngeal and nasal airway. Unconscious patient obstructed by tongue. Okay, open airway by maneuver head, teeth and chin lift. Jaw thrust, head, teeth, chin lift. Lepas tu jaw thrust. Airway ni kita nak elak daripada obstructed by tongue tadi saya bagi tahu kan. Kita nak lidah kita masuk ke belakang. So dia tutup kita punya airway tu tau. Bila dia tutup airway tu, respiratory akan drop. So kita akan find ada trouble lah kita punya ni. Lepas tu next, stilet, buji and Yonkers suction. Ini stilet, tapi ini stilet untuk glide scope ada, kita pakai stilet ni lah. Kita tak boleh pakai stilet ni. Ini buji panjang sikit. Buji kita pakai bila ada obstructed airway jugalah. Buji, masukkan buji, lepas tu masukkan tube, pegang buji. Biasa buat kan. Ini Yonkers lah. Suction. Regional anesthesia, central neurosocial block. Kita ada spinal block, epidural, lepas tu CSE, combined spinal and epidural. Combined spinal and epidural ni special dia apa? Kita boleh top up in case patient tu dah start rasa sakit kan. Kita boleh top up. Itu combined spinal and epidural. Lepas tu peripheral block kat mana? Kita akan peripheral lah. Sama ada kita punya femoral ataupun armpit, guna ni lah, nerve needle. Tu kita ada nerve simulator sekali. Ni dia, spinal needle. Dia ada banyak jenis. Ini size 25, grey size 27. Dia ada banyak jenis. Lepas tu ada yang dia ada yang 3 tubing, 3 lumen. Ada yang 1 lumen, ada yang 2 lumen. So dia bergantung ikut kita punya specialist cakap macam mana. Bergantung keadaan patient tu nanti macam mana. Okay, next, spinal needle, epidural needle lah. Ini epidural needle lah. Epidural kita ada syringe, needle dia dengan tubing ni. Epidural standard. Okay, alright. Satu boleh masuk ke atas, satu boleh masuk ke bawah. Exit hole. Dia ada 2 jenis. Okay, next, untuk peripheral nerve block, kita perlukan barang yang ni tahu. Ini adalah needle. Lepas tu yang ni kita akan masukkan ubat tu. Ini kita perlukan ultrasound sekali. Ultrasound machine tu. USG tadi kita dah baca. Lepas tu ni kita nak tengok lah. Okay, monitoring, basic monitoring kita kena tengok ECG dulu. ECG okey tak? PQRST kan. Lepas tu NIBP dia berapa? 11356, pulse oximetry, oxygen, full temperature probe kena pasang juga sebab kita nak tahu patient kita hyperthermia ke hypothermia ke, sebab dalam roti sejuk kan. Kita tak tahu kita punya warmer, nak tahu kita punya warmer tu betul ke tak betul ke kan. So kita akan pasang warmer tu. Dah pasang warmer takut terpanas pula. Itu perlunya oxygen temperature probe. Oxygen pula silap. Itu RR rate dia berapa, itu capnograph ni kan, ET CO2 gas analysis, semua kita kena tengok. Benda ni semua kita akan pantau sebab patient tengah tidur. Patient tengah tidur. Benda ni semua kita yang memang responsibility tinggi lah dalam NS ni. Bila patient dah under, kita takut BP crash ke apa, memang takut lah kan benda tu. Okay, next, monitoring. Monitoring macam sudden loss waveform. Ini contoh dia lah, increasing ET CO2 kan. Macam salah satu contoh yang kita takut lah. Kita tak nak benda ni jadi dekat ET CO2, capno kita tu. Capno yang mana? Yang tube kecil masuk dekat tubing tu. Perasan tak? Sana. Okay, sudden increase, tiba-tiba naik Naik sebab apa? FiO tu naik ke? Kita punya peak naik ke? Tak ada volume tiba-tiba tekan tinggi ke kan? Lepas tu decrease ET CO2 pun bahaya juga. Hyperventilation. Okay. Next, monitoring, advanced monitoring. Bila advance ni kita pakai arterial blood pressure lah, cardiac output monitoring, neuromuscular monitoring dengan bispectral monitoring, entropy lah kita tengok depan ni. Ni monitoring salah satu contoh ni BP dia. Inilah, ni more accurate lah, lagi accurate. Next, ini muka ni screen, kita punya screen tu lah, screen GA kita.
Ada apa-apa soalan tak nak tanya berkenaan basic equipment? Apa-apa tak nak tanya? Tak ada. Okay, gigi palsu semua boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh lah kan, sebab kita nak intubate. Bila intubate takut gigi palsu tu ke masuk ke dalam kan, apa kan. Okay, next. Kita tak boleh bawa barang kemas, barang besi ke apa. Sebab apa? Sebab dalam OT, in case kita nak burn, kita nak stop the bleeding, kita akan pakai diatomy tau. Diatomy tu dia akan burn. Bila ada besi, dia akan burn tempat besi tu. Sebab electric flow whole body dia. So kita tak nak besi tu burn kat tempat dia tu. Sama juga bila letak tangan kat tepi, kita tak nak hand dia in touch dengan katil. So kita orang akan selalu letak kain hijau, perasan tak? Kita tak nak dia burn macam tu lah. Okay. Alright. Soalan-soalan, ada apa-apa soalan tak? Tanya orang tahu, tanya saja tanya. Boleh? Kan tengah tidur. Ada juga possibility dia. Ada. Sebelum dia bangun, dia akan ada gag reflex tau. Kita boleh nampak dia, patient kita ada gag reflex. Bila ada gag reflex tu, dia akan bangun tangan tu. Bila nampak tu gag no kita tadi. Gag no tadi mana? Gag no kat depan. Gag no, ni. Kita ni gag no ni, dia akan jadi irregular lah, macam macam ni. Ini yang normal. Itu jadi sharp fin. Patient nak bangun dah. Cepat-cepat kena tambah propofol. Cepat kena tambah kita punya sedation tu. Tahu? Boleh? Memang Agnes, okay lah. Korang responsibility memang tinggi lah. Dia kena jaga patient betul-betul sampai dia bangun, sampai dia recovery. Dah okey baru kita boleh release dia kat ward. Okay? Setelah habis operation tu nak sedangkan patient macam mana? Nak sedangkan patient macam mana? Kita akan bagi reversal. Cukup ada new stigma, nama ubat tu lah. Bila dah bagi, ada patient yang kita tak boleh nak kejut terus. Kita kena bagi dia bangun. Patient yang 60 above lah, kita tak boleh nak paksa dia bangun. Tiba-tiba boleh aspiration, kita tak tahu. So kita kena bangunkan dia macam mana? Suction dulu sikit-sikit, bagi gag reflex kan. Lepas tu dah batuk, lepas tu dia boleh obey command lah. Obey command tu macam kita suruh angkat tangan, dia boleh buka mata pakcik, buka mata, boleh buka mata, dia buka mata kan. Itu baru kita boleh extubate. Okay. Lepas tu pengalaman saya lah patient lepas sedar, kita nampak dia macam teruk sangat kan. Dia orang ingat ke tak ingat sebenarnya? Tak ingat. Betul. Dia orang tak ingat pun. Dia orang akan ingat masa dia orang dekat recovery. Kita orang macam, sebab saya mula-mula risau juga. Dia orang sakit ni macam mana kan? Tak apa ke kan? Tu saya tanya spesialis saya, Dr. Linda. Dia kata, memang patient tak ingat. Patient tak ingat masa dia orang dekat recovery je. So masa dia orang dekat dalam OT, dia orang akan cakap dia orang sakit ke apa. Even kita dah bagi pain killer, tak load, dia orang cakap sakit, tapi tunggu dulu sebab kita dah bagi. Janganlah kan. Sebab kita tunggu dulu probation time. Nah, boleh. Okay, alright. Apa lagi soalan? Apa kalau terima kasih dengan hadir hari ni. Okay, alright. Misalnya, okay, nanti kita pergi jamuan. Ada jamuan sikit. Okay, bang. Thank you.